Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ariati binti Arifin dari Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Tajuk kajian saya adalah idahan aplikasi digital dalam mengelaskan nombor perdana dan nombor kembaran. Ekstrak kajian saya. Inovasi idahan ini diperkenalkan bagi membantu murid memahami dan mengelaskan nombor perdana serta nombor gubahan dengan lebih interaktif menggunakan aplikasi digital. Dalam pengajaran matematik, konsep ini sering menjadi cabaran kepada murid kerana mereka suka mengenal pasti faktor nombor secara manual. Jadi melalui aplikasi digital seperti GeoGebra, Kahoot dan Quizy, murid dapat meneroka konsep ini secara visual dan interaktif. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Pertama, menganalisis cabaran murid dalam mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan melalui kaedah tradisional. Kedua, membangunkan aplikasi digital interaktif yang membolehkan murid memasukkan nombor dan mendapat analisis automatik. Yang ketiga, menilai keberkesanan idahan dalam meningkatkan minat dan kefahaman murid terhadap nombor perdana dan nombor gubahan. Dan yang keempat, menggalakkan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran matematik di sekolah rendah. Kajian ini dilaksanakan melalui 4 fasa utama yang memastikan idahan dapat memberi manfaat secara optimum dalam pengajaran matematik. Fasa pertama iaitu analisis keperluan. Langkah pertama dalam kajian ini ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi murid tahun 6 USM iaitu seramai 25 orang dalam memahami konsep nombor perdana dan nombor gubahan. Kajian awal dilakukan melalui soal selidik dan pemerhatian dalam kalangan murid. Hasil kajian menunjukkan 3 cabaran utama. Pertama, murid sukar membezakan nombor perdana dan nombor gubahan. Kaedah pengajaran tradisional lebih berfokus kepada penghafalan tanpa pemahaman mendalam. Kekurangan alat bantu visual untuk melihat faktor sesuatu nombor dengan lebih jelas. Sehubungan dengan itu, ujian pra dilaksanakan untuk mengukur tahap pemahaman murid sebelum intervensi dijalankan. Fasa kedua, pembangunan idahan. Berdasarkan dapatan fasa pertama, pembangunan aplikasi idahan dilaksanakan dengan menekankan pendekatan interaktif. Aplikasi ini dibangunkan dengan menggunakan GeoGebra bagi memaparkan sesuatu faktor sesuatu nombor secara visual. Modul latihan interaktif disediakan iaitu melalui Kahoot, Quizy yang berasaskan permainan untuk meningkatkan pemahaman murid. Fasa ketiga, ujian dan penambahbaikan. Setelah aplikasi dibangunkan, ujian awal dijalankan kepada murid tahun 6 USM. Guru dan murid memberikan maklum balas mengenai kefungsian aplikasi. Beberapa aspek utama diperbaiki termasuklah tahap kesukaran soalan, kejelasan visual dan pengalaman pengguna. Setelah penambahbaikan dilakukan, aplikasi ini bersedia untuk diuji dalam sesi pembelajaran sebenar. Fasa keempat iaitu implementasi dan penilaian. Aplikasi idahan kemudiannya digunakan secara rasmi dalam kelas. Guru memantau penggunaan aplikasi dan mencatat keberkesanan serta cabaran yang dihadapi. Selepas sesi pembelajaran, ujian pos dijalankan untuk menilai keberkesanan aplikasi. Keputusan ujian pra dan pos dibandingkan menunjukkan peningkatan ketara dalam pemahaman murid terhadap nombor perdana dan nombor. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian ini telah dijalankan secara sistematik
bermula dengan analisis masalah, pembangunan aplikasi, ujian dan penambahbaikan serta implementasi dalam pembelajaran sebenar. Keputusan kajian membuktikan bahawa idahan adalah alat bantu mengajar yang berkesan dalam meningkatkan pemahaman murid mengenai nombor perdana dan nombor gubahan. Dengan penggunaan teknologi digital, pelajaran matematik menjadi lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami oleh murid. Sekian, terima kasih.